Live tadi ada orang tanya berapa charge premium kalau kita nak keluarkan dekat kios Public Gold. Okey, so tuan-puan, pertama sekali kalau kita nak keluarkan emas daripada Public Gold, SOP Public Gold tuan-puan, untuk emas bawah 21.25 gram kita tak boleh keluarkan dekat branch. Okey, untuk emas atas 21.25 gram macam 50 gram, 100 gram barulah kita boleh keluarkan dekat branch. Okey, untuk emas bawah 21.25 gram kita boleh keluarkan dengan dua cara, iaitu postage pay insurance dan Gold ATM. Kedua-dua ni tuan-puan, charge-nya adalah berlainan. Pertamanya, kita kena bayar charge premium. Charge premium berbeza mengikut item. Contohnya, 1 gram charge premium adalah sekitar RM15 dan kos postage adalah RM10. Kalau kita nak keluarkan pada Gold ATM tuan-puan, charge premium adalah sama RM15 dan charge untuk kita keluarkan pada Gold ATM adalah RM15. Ada pro and cons lah dekat situ, iaitu kalau postage insurance ianya adalah lebih murah, tapi kita kena tunggu dalam beberapa hari, iaitu kurang seminggu lah. Untuk Gold ATM tuan-puan, pro-nya adalah peace of mind, kita boleh terus dapat emas di tangan, tapi charge-nya lebih tinggi RM5 sahaja. Okey, so tuan-puan, untuk emas bawah 21.25 gram, saya tekankan sekali lagi, kita boleh keluarkan ataupun dapatkan secara fizikal melalui postage insurance ataupun Gold ATM. Dan yang paling penting tuan-puan adalah simpan emas dengan delay aktif supaya kita dapat simpan emas dengan tenang. Apa berlaku, kita boleh tanya ataupun ada bimbingan dan support group. Harga emas simpan dengan dealer atau tanpa dealer adalah sama sahaja tuan-puan. Okey, so siapa yang belum ada simpan emas, nak bermula, boleh refer Bimpost untuk ini bantu.